Boleh faham tak? Faham tak? Faham tak? Boleh faham tak? Macam mana ni nak bagi faham ni? Boleh faham tak? Faham tak? Oh, bukan. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Loh, jadi geno abang ni. Lah, dah cerita dia lah. Masalah dia ini yang saya buat video tu untuk orang yang tak ada bukti pendapatan. Orang yang tak ada slip gaji. Kalau orang yang ada slip gaji, belilah motor baru. Lagipun bukan ada banyak, ada satu tu je motor. Bila abang kira buat video tu, faham, dengar dia. Sekejap lagi aku beletiak hampa kata aku beletiak kat hampa. Tak lah ni hampa kena faham maksud video yang aku sampaikan tu. Benda apa yang aku nak tunjuk tu, benda apa yang aku nak jual tu, orang yang macam mana yang aku nak beli motor tu. Tak beli pun tak apa, itu duit hang. Hang nak ke, hang tak mau ke, terpulang. Duit hang, bukan duit Abang Kirul. Abang Kirul cuma buat video, bagi tahu, Abang Kirul post. Jadi siapa yang perlukan benda tu, dia bolehlah beli. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Abang Kirul buat video tu untuk orang yang tak ada slip gaji. Motor pun tak ada banyak. Ada A25 tu sebiji sahaja. Leo Cino tu satu sahaja. SRV tu satu sahaja. Leo Cino jual dah. Ni SRV ada lagi. Abang Kirul buat video tu untuk Abang Kirul jual dekat orang yang patutlah dia beli motor tu. Kalau orang yang ada slip gaji, ada bukti pendapatan, tak ada masalah. Beli je lah motor baru. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Faham tak? Boleh faham tak? Aduh, macam mana ni nak bagi faham ni? Kalau kata abang rasa tak berbaloi, tak payah beli. Video tu saya buat tujuan dia khas untuk orang-orang yang tak ada slip gaji nak beli motor. Pilah cari mana-mana tempat yang kalau tak ada slip gaji, dia mau layan ke tak layan ke. Motor pun bukan banyak, ada satu tu ya, itu pun nak clear wang. Motor tu motor baru, bukan motor second hand. Baru ni ada sebiji kita tengok. Mahal lah juga sikit kan, tapi okey lah hang boleh beli kalau hang tak ada slip gaji. Hang tak tahu dik, orang yang tak ada bukti pendapatan, berapa berlambak nak beli motor tapi tak mampu nak beli cash, pergi kedai, orang tak layan sebab tak ada bukti pendapatan. Tu Abang Kirul cakap dalam video tu, peluang. Faham tak? Peluang. Bukannya Abang Kirul nak jual semua motor dengan harga macam tu. Tak. Itu pun ada satu ya, habis-habis. Tinggal dua, ni satu lagi. Okey, jadi ni SRV AMT 250. Motor ni memang dah tak ada gear dah. Terus start, dia punya gear dekat sini. Tarik je, jalan. Jadi gear dia akan masuk sendiri dah. Abang Kirul pun tak payah nak tekan gear ke apa ke tak. Dia akan masuk dengan sendiri dia gear motor dia. Tu dia change sendiri dia. Dia masuk sendiri dia change gear sendiri dia. Dia Abang Kirul cakap lah. Kalau hang tak ada bukti pendapatan, hang tengok ada video Abang Kirul macam ni, Abang Kirul nak jual motor-motor macam ni kan. Hang boleh ya consider untuk beli. Tak paksa pun untuk hang beli. Faham tak? Faham tak? Boleh faham tak? Faham tak? Berapa kali aku nak sebut faham ni sampai tak faham ni. Jadi macam ni ya panti dia. Tolak balik untuk change dia punya gear. Faham tak? Aduh, bukan. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Jadi motor kalau macam ni, kalau kita nak beli, confirm kedai kami minta slip gaji punya, confirm. Tapi Abang Kirul ada sebiji. Saja nak buat